Di sini tempat yang akan aku serang esok. Hari ini juga tempat ini musnah di tanganku. Hei, Peri Syakir, baik kau berhenti sekarang. Hei Peri Arif, jangan campur hal aku. Selagi kau tak berhenti buat kejahatan, aku akan tetap sibuk kat kau. Kurang ajar kau ni. Cari gaduh ya. Nanti kau. Seranglah aku kalau berani. Aku tak takut pun dengan kau. Kau nak sangat. Ni, rasakan. Kau kalah dah kan? Belah lah. Kurang ajar juga kau cakap aku macam tu kan. Tak respect. Tu, minumlah. Itu untuk kau, Arman. Terima kasih, Arif. Sama-sama, Arman. Arman, boleh tak nyanyi satu lagu? Saya bosan ni. Saya penat sangat. Boleh tak? Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Yakinku sebelum mimpi, adanya di kau Nabi. Sedapnya suara Arman. Terima kasih, Arif. Sama-sama, Arman. Masya Allah, seronoknya terbang. Seronoknya. Wow. Aku rasa tempat tu sesuai kot untuk aku mendarat dengan Arman. Aku mendarat dululah. Wah, bagus juga tempat ni untuk lepak dengan Arman. Arman. Oh Arman. Peri Arman. Arman tak ada. Aku ada. Hahaha. Syakir hilang ke mana? Macam mana dia boleh hilang? Pelik tu lah. Sebenarnya, saya yang tolong Arif. Oh, terima kasih Arman. Arman, saya dah dapat dah tawaran untuk turun ke bumi menjaga manusia yang susah, sedih dan menderita. Dan saya nak cakap, kita mungkin akan jarang jumpa lah lepas ni. Kita mungkin dapat jumpa kalau saya free. Tapi tak apa Arman, saya akan selalu doakan Arman. Semoga Arman sihat, kuat selalu, ya? Tengok atas. Cahaya itu melambangkan tugas saya sudah bermula. Dan tugas saya sudah mulai berjalan. Saya harus pergi Arman. Saya tak boleh lama-lama lagi kat sini. Pergilah. Pergi. Semoga kamu berjaya dalam tugas kamu. Ya Arman. Terima kasih. Jumpa lagi, Arif. Jumpa lagi. Pergilah.